Tuan-tuan, Nabi Idris bukan anak Nabi Adam. Nabi Idris adalah cucu Nabi Adam, tuan-tuan, bukan anak Nabi Adam. Siapakah Nabi Idris ni? Nabi Idris adalah Nabi yang kedua yang bila kita baca Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Kalau tuan-tuan tengok makna nama dia saja, Idris, Darasa. Nabi yang suka belajar. Bila dia suka belajar, suatu hari malaikat maut dia tengok daripada jauh. Oi, Nabi Idris suka belajar ni, seronok nak jadi kawan Nabi Idris lah. Bila malaikat maut berkawan dengan Nabi Idris tak tahu yang tu malaikat maut. Kalau kita pun takut juga kan, risau juga kan. Tapi Nabi Idris tak tahu tu malaikat maut. Bila lama kawan, mulalah Nabi Idris nampak, dah kawan lama ni, nampak pelik. Kenapa? Bila kawan, bila ajak makan, dia tak nak makan. Bila ajak minum, tak nak minum. Siapa ni? Nabi Idris pun terus tanya, kamu ni siapa sebenarnya? Kata malaikat maut, sebenarnya aku adalah malaikat maut. Terkejut Nabi Idris. Adakah kamu datang kepada aku hari ni atas utusan Allah untuk cabut nyawa aku? Tak, kata malaikat maut, aku datang sini, aku nak bersahabat dengan kamu, aku nak kawan dengan kamu sebab kamu suka belajar, aku suka tengok perwatakan kamu. Bila kata macam tu tuan-tuan, apa yang berlaku? Tak apalah, bila kata nak kawan, Nabi Idris pun berkawan dengan malaikat maut. Bila kawan dengan malaikat maut, Nabi Idris pun tanya dekat malaikat maut, tuan-tuan. Nabi Idris tanya apa? Nabi Idris kata, hai malaikat maut, ni bahasa kita lah bagi faham. Ada je kalau tuan-tuan tengok dalam buku ni, ada je dialog dia, tapi tuan-tuan boring lah. Kita buat dialog lah bagi kita faham. Boleh? Kita buat dialog. Malaikat maut, berapa banyak dah nyawa yang kamu cabut? Kata malaikat maut, tak terkira wahai Nabi Idris. Banyak sangat. Kalau macam tu, try cabut nyawa aku tengok. Kata malaikat maut, tak boleh. Sebab aku datang nak bersahabat dengan kamu. Jadi aku tak boleh. Aku nak kawan dengan kamu saja. Kata malaikat maut, alah boleh lah. Tak boleh. Boleh lah, tak boleh. Bila kata tak boleh tuan-tuan, Nabi Idris kata, minta lah dekat Allah. Bila minta saja, Allah perkenankan. Allah bagi malaikat maut cabut nyawa Nabi Idris. Bila cabut saja nyawa Nabi Idris, wafat, meninggallah Nabi Idris. Tuan-tuan jangan lupa, objektif tujuan utama malaikat maut dekat dengan Nabi Idris untuk jadi member, nak jadi sahabat. Jadi member dia meninggal, sedihlah tuan-tuan malaikat maut. Bila menangis malaikat maut tuan-tuan, malaikat maut kata, ya Allah, hidupkan balik Nabi Idris. Allah perkenan doa malaikat maut tuan-tuan, hidup balik Nabi Idris. Hebat kan tuan-tuan? Allah Ta'ala dia boleh hidupkan balik orang yang meninggal. Sama macam kita nanti, bila kita meninggal, Allah akan hidupkan kita balik nanti dekat akhirat. Jadi tuan-tuan, banyakkan amal. Sambung. Bila hidup Nabi Idris, malaikat maut tanya, Nabi Idris, macam mana rasa mati? Sebab apa malaikat maut tanya macam tu dekat Nabi Idris? Sebab malaikat maut ni kerja dia cabut nyawa. Dia tak tahu lagi rasa mati tu macam mana. Jadi dia tanyalah orang yang biasa mati. Jadi macam mana rasa mati tu? Sakit ke? Bila kata macam tu tuan-tuan, kata Nabi Idris, sakitnya mati ni ibaratkan satu gunung. Gunung? Bukan bukit tu, bukit kecil lagi. Gunung yang dihempapkan di atas dada aku. Gunung, contoh lah. Ni mic baru ni. Okey. Gunung dia bukan letak, hempap. Bup, dia macam lantun, hempap. Bup. Dan dia hempap di atas dada aku, dan lubang untuk aku bernafas hanya sebesar jarum sahaja. Sakitnya mati kan tuan-tuan? Takut kita kan? Tapi itulah Nabi tak bagi kita takut mati. Nabi bagi tahu kat kita, orang yang bijak adalah orang yang membuat persediaan untuk menghadapi mati. Tapi semua orang akan mati. Okey? Dan kita semua akan hidup selepas mati. Baik, sambung. Okey, bila Nabi Idris hidup balik dengan malaikat maut tuan-tuan, berjalan dua orang, ialah sahabat kan? Nabi Idris tanya kat malaikat maut, hai malaikat maut, jom bawa aku jalan-jalan dalam neraka jap, nak tengok neraka ni ada apa. Malaikat maut kata, mana boleh lagi, tak boleh masuk lagi dalam neraka selagi mana tak kiamat, tak mizan lagi, tak boleh lagi. Alah, jomlah, mintalah kat Allah. Minta Allah bagi tuan-tuan. Bila Allah bagi,
malaikat maut bawa lah Nabi Idris ziarah dalam neraka. Tengok apa yang ada dalam neraka tu. Bila sampai time dah nak keluar, bila keluar sahaja, kata ulama, kering, habis air dalam badan Nabi Idris. Panasnya neraka. Saya doakan yang tengok video ni, kita semua dijauhkan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sambung. Alang-alang tu, jom kita masuk syurga tak? Tengok apa ada dalam syurga. Kata malaikat maut, tak boleh, minta lah dekat Allah. Bila minta, Allah bagi. Bila masuk dalam syurga, tengok apa yang ada dalam syurga, duduk dalam syurga. Time tu lah Nabi Idris kata, terima kasih bawa aku masuk dalam syurga. Aku tak mau keluar dah sampai bila-bila. Malaikat maut berkata, mana boleh macam tu? Allah Ta'ala kata, wahai malaikat maut, tinggalkan Nabi Idris di dalam syurga. Jadi tuan-tuan, inilah serba sedikit kisah Nabi Idris. Tuan-tuan mesti akan tanya saya nanti, makna dia Nabi Idris masih hidup lah. Ada dua pendapat ulama, ada kata hidup, ada kata meninggal. Sebab apa? Sebab berdasarkan dalil kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Sama macam Nabi Khidir, ada ulama cakap hidup, ada yang kata dah meninggal dunia. Okey? Jadi tuan-tuan, follow, like, komen, share dekat orang lain untuk kisah Nabi Nuh pula. Okey? Assalamualaikum. Terima kasih semua. Bye-bye.